Kepegah Nabi Ba'thiuro. Gak minta Ka'ab. Pakan hana Ka'ab sajan Nabi. Ho Ka'ab. Ada kalau dalam sahabat. Hana lang kalangan sahabat Ka'ab. Yang ho Ka'ab. Jawab oleh sahabat lain. Ka'ab Rasulullah sakit. Sakit hana tu kuno. Wate kagak pegah sakit li para sahabat. Nabi ni tubit. Ni yak merempa Ka'ab. Wate tu rumah ni tamang rumah Ka'ab. Dan tamang rumah pun nekeli Nabi. Absyir, selamat bergembi. Hai Ka'ab. Wate neke menali Nabi. Neke lemak Nabi. Lemak Ka'ab. Nama di dalam rumah. Faqalat ummuhu. Maka berkata ibunya. Hani allakal jannah. Selamat bagimu kat syurga. Wahai Ka'ab. Selamat. Berarti kata je kata suruh. Yang gesu'ul lemak ke. Tela. Nepegah li Nabi. Absyir ya Ka'ab. Wate gekun menan lemak Ka'ab. Ke Ka'ab bahawa. Gata je kata syurga. Maka nekeli Nabi SAW. Man hazi'il muta'aliyatu ala Allah. Siapa ini yang bersumpah di atas Allah. Artinya memfonis di atas Allah. Itu orang yang pegahnya yang putuskan bahawa Ka'abnya je kasih syurga. Sementara syurganya keputusan Allah. Dijawab oleh Ka'ab. Qala hiya ummi ya Rasulullah. Dianya ibuku wahai Rasulullah. Yang pegah bahasanya maklun wahai Rasulullah. Yang pegah selamat ke gata je kata syurga. Nyan maklun. Qala nekeli Nabi. Wa ma yudriki ya ummi Ka'ab. Siapa yang memberitahu akan kamu wahai mak Ka'ab. Pegah baron bahawa Ka'ab asal syurga. Tahu pegah pantepu. Ka'abnya nak tahu syurga. Qala berkata la'alla Ka'ban qala ma la ya'nihi au mana'a ma la yughnihi. Mudah-mudahan Ka'ab atau kadang-kadang Ka'ab berkata ia akan sesuatu yang tidak penting akannya atau menegah ia barang-barang yang tidak memperkaya akannya, yang berhajat akannya. Kiban drone nak putuskan ya ponis bahawa Ka'ab asal syurga. Kadang Ka'ab anak drone ipegah abah tahana penting. Tahana perleh ipegah dong. Olehnya getung ada yang gehindari ada yang penting, yang perleh, yang berhajat. Olehnya gecok ada yang hana perleh. Mututu ada hana perleh. Olehnya geterimeng ada yang perleh. Kadang menan cekap. Iban dan hukum syurga. Ini pun kena pegah. Kena pegah li Nabi bahawa Ka'ab kena masuk syurga. Yang kena kritik adalah sikap mak Ka'ab. Dia ponis anak gayan bahawa masuk syurga. Padahal doa je tak kena urang masuk syurga sebagai doa. Tapi dia ponis ganyan sebagai masuk syurga. Nyan kan hak danyo. Hana hak danyo manusia hamba Allah. Takkan ke doa. Tahu syurga nyan sebagai kan tak apa ni yang tahu syurga karena urusan atau syurga nyan keputusan Allah. Jadi ketegur mak Ka'ab. Kiban pasal pandepu rona. Ka'abnya nak tahu syurga. Kadang
akai kaamnya pegah haba ata yang hana penting, olehnya hangge pentingkan yang penting. Ada yang penting hang tim jauh, hang terima. Ya yamna'u mana'a malayurnihi. Ada yang penting hang tuang. Lagi tanya ilmu yang penting. Hantar tim dengar, hantar tim yak buatnya kan mana'a malayurnihi. Atena orang tawar kebaikan, yang dia butuh kebaikan, hantar terima. Nah orang nasihat, tak tulak, tak lawan, nya kan mana'a malayurnihi. Tanya butuh ilmu, tanya butuh nasihat, tapi hantar tim dengar. Yang kan mana'a malayurnihi. Menanti pun mentang yang perle-perle yang penting hantar tuang. Olehnya sibuk ngata yang hana pun yang hanja kata syurga yang menakai. Berarti yang dia kata syurga akibat. Tinggalkan yang tidak penting. Olehnya utamakan yang penting. Yang kagak dia. Pentingnya kan bak ukuran selera. Kan bak ukuran perasaan. Tapi ukuran ji ilmu. Yang ilmu yang betul. Dibandingkan agama. Nya penting. Itu yang penting. Dibandingkan agama nya hana pentingnya hana penting. Kan perasaan neo. Munyo serahkan penting hana penting bak perasaan. Munyo ase ka penting karena ji perasaan ji nikmat ada yang le hal yang nikmat. Jadi ukuran pentingnya kan agama. Yang lebih betul hana yang lebih baik daripada pu yang gepegah lama agak. Lebih baik untuk diri sendiri. Agamanya kan untuk solain, untuk draw. Mana ji dah yang baik beragama, yang kebaikan untuk diri sendiri. Dah yang buruk beragama, yang keburukan untuk diri sendiri, kan kesolain. Jadi lagi yang kena pegahinan. Wa maknahu, dan makna hadis, makna tutur Nabi, annahu innama tutahayya'ul jannah liman la yuhasabu. Dan maknanya, makna hadis, hanya saja disiapkan akan syurga bagi orang yang tidak dihisapkan akannya. Syurganya dipersiapkan ke orang hana hisap. Wa man takallama fi ma la ya'nihi husiba alaihi. Dan siman yang berbicara pada barang yang tidak penting akannya dihisapkan atasnya. Maksudnya yang masuk syurga langsung orang hana hisap. Tamang syurga hana hisap mana ji? Tol ju langtong ju kudeh ju syurga. Mai orang yang nak dosa menyopel le siksa temen rokai le. Hai duduk temen syurga. Nyo maksudnya yang bersiap syurga langsung ke di to syurga, orang hana hisap. Munyo na hisap tu nilai. Dong le. Tanyang ji habis-habis katanya. Man 40 tahun dah pegah haba. 40 tahun hisap. Pegah haba dah hana penting. Ya kan? Baik dah fikir mana si jam dah pegah haba hana penting, 3 kita tanya. Kan? Itu waktu dah pegah haba hana penting 3 jam. Tip detik na kata yang kelu. Nyan perkata katanya. Nyan waktu dah pegah haba nata gerak lidah. Nyan pakai gerak lidah, nyan lidah Allah pegat. Ada dah pegah haba nata beut bibi. Nyan bibi pergi tanya yang pakai buka bibi. Pakai mek bibi ke. Makan ke masalahnya. Tanya kan 3 pegah haba si jam dia tanya. 3 pegah menakan.
Warga tahu dah jawab kan beres kan? Yohana rinci na. Pak kadu. Pakai kadu ainan puka pegah sampai dia. Nah hinan nak terpergunakan wadah katanya, kepuka pakai wadah kenan. Berarti yang ke dek 6 tu demanya ukuran dek 6 trip demanya. Nak trip. Itu tak dua si jam. Tak pegah habar tahan penting. Ya ke si jam kita yang lebih lom. Sebab ada pegah habarnya kan pegah habar manteng yang ke pertanyakan. Nak tak pakai nikmat Allah lidah. Tayang. Nyan bibi nyo nikmat Allah. Tayang si. Watenya tak dua tu kursinya nyo nikmat Allah. Ni kita yang mendum-mendum. Nak trip. Yang keagian. Saya dah fikiran itu yang silat namun curuga gara-gara yang segetop belai. Getop belai. Tograsi le. Udih.